Sebab apa Amin lari ke Linggi? Pertama, Amin ni, Tok Min ni, dia orang baik lah. Memusuhi Tok Min ni jangan sampai keluar daripada garis agama. Sungguh pun Amin ni baik, tetapi untuk pendidikan kita bersama, politik ini berkisar tentang abatasa. Agama, bangsa, tanah air, sumber alam. Islam kena memerintah, bukan diperintah. Politik ekonomi, politik pembangunan, siapa-siapa pun boleh buat. Itu kalau kita beriman tentang politik ni dia dua alam. Dia bukan dunia saja, satu alam ni saja. Politik ekonomi ni, politik pembangunan ni siapa-siapa boleh buat. Israel pun maju, Amerika lagi maju. Kalau dalam konteks ekonomi di Malaysia ni, siapa-siapa boleh buat. Plus dan minus saja. Kalau terkurang, idea akan muncul daripada pembangkang, NGO atau rakyat. Maknanya taklah sengsara mana pun politik ekonomi dan pembangunan ni dalam konteks Malaysia ni lah. Contoh, jalan Parui Pilah tu masih satu lane tu. Adablah kita ni jam Mitik Salai. Tak sengsara sangat pun kita ni. Jalan Senawang Tampin. Masih satu lane lagi. Adablah jam Pekan Rembau tu. Tak sengsara mana pun kan. Boleh je kita adaptasi. Jalan Labu Nilai, Jalan Seremban Peranang. Semua jalan-jalan yang pakcik sebut ni adalah jalan keluar masuk antara negeri. Masih satu lane. Nak 4 lane masuk highway pun jam juga kan. Tapi macam cerdik pula pakcik cakap KL kan. Okey, kita sambung balik. Kesengsaraan yang betul-betul rasa wujud selepas merdeka, pakcik bagi tahap C lah. Kesengsaraan tu dia tahap C. Kesengsaraan tahap C lah. Zaman Covid dulu. Tapi masa tu seluruh dunia terhenti. Kesengsaraan ni dia bawah tajuk ekonomi lah. Kesengsaraan yang wujud selepas mereka yang tahap A punya. Ialah ketika 13 Mei. Bawah tajuk apa? Kestabilan kaum, pelampau kaum, keinginan minoriti memerintah majoriti. Jadi berbalik-balik kepada Amin ni tadi, Amin ni orang baik tapi ini adalah abatasa. Cuba kita tengok sidang media gitu, masa jawab isu istana tu. Pun kita boleh nampak siapa yang kawal siapa. Kerusi Dun pun kita boleh nampak siapa yang bergantung pada siapa. Okey, Amin kata nak teruskan kerajaan majoriti. Tak lama tu DAP kata bubar. Terus bubar tanpa 4 undang tu. DAP kata bubar. Nampak? Tu nama jalan Cina dekat Port Dickson tu. Dia bukan masalah kita benci bahasa Cina. Ini masalah dia ialah bahasa kebangsaan, identiti. Kalau kita nak naikkan bahasa Cina macam mana dengan bahasa Iban, macam mana dengan bahasa Jawa, macam mana, kita kena ada satu lah. Macam dekat Thailand kan, Muslim dekat Thailand pun kena guna satu bahasa yang rasmi, bahasa Thailand. Dekat India, Muslim dekat India pun sama juga. Ni nama dia pelampau kaum. Siapa yang membenarkan benda ni? MB. Sebab apa? Kursi PKR, kursi MB Amin ni dia kecil. Tu belum kuil haram lagi dekat Port Dickson tu. Lepas tu tunggang nama arwah mufti untuk halalkan nama jalan Temiang tukar kepada pemimpin DAP punya nama. Boleh nak bagi nama jalan kepada pemimpin Cina ke apa ke, tapi jalan yang baru lah. Kenapa jalan nama yang sedia ada? Temiang tu adalah nama daerah tu. Nanti Acik buat video lain bab Temiang ni. Ataupun kita cakap lagi DAP masuk dalam meeting majlis agama ni. Apa benda ni? Amin ni dia tak terdaya. UMNO pun senyap juga sebab sama-sama kerajaan sehinggalah meletup. Dan kalau UMNO memerintah pun, gabung dengan PAS pun, benda ni, isu ni takkan selesai juga. Tetapi orang-orang macam pakcik, kumpulan-kumpulan pendesak macam Firdaus Wong lah, Ridwan T lah, PPIM lah, dia boleh mendesak tanpa perlu ditangkap. Sebab kita ni mendesak di atas landasan undang-undang yang betul. Kuil haram, betul tak? Itu adalah undang-undang tanah, betul tak? Hasutan-hasutan yang memecah belahkan, betul tak? Dia menghasut, boleh guna bahasa. Dia berkempen kan, menghasut kan. Cuba kau tengok DAP berkempen, dia menghasut. Dia guna bahasa Cina, dia guna bahasa India. Lepas tu dia kutuk-kutuk, dia buat fitnah tentang agama. Sembah dewa, nak dapat duit lah. Nampak? Boleh pula. Cuba kalau kita tengok dia masa dulu, kematian Teo Beng Hok lah, Kugen lah. Dia boleh buat tu, dia boleh berarak dan macam-macam lagi. Cuba kalau kita sekarang ni, masa pilihan raya ni, kita berarak, kan, kita bangkitkan isu bomba mati, kita kena tangkap kan. Sebab apa? Pasal kerajaan, bukannya kerajaan abatasa sekarang ni. Okey, kenapa Tok Min lari ke Linggi? Ada naratif lari, ada naratif hero. Sebenarnya dia matematik dia mudah lah. Ramai pemimpin Pakatan Harapan ni, dia lari ke kawasan 50 hingga ke 60% Melayu. Sebab sebelum ini matematik dia 60
Kalau pecah dua, tinggal 30% je Melayu dekat situ. Pasal Melayu berpecah. 30 dia akan dapatkan undi yang tinggi dari yang bukan Melayu, 40% dekat situ. Itu pasal kalau dia kata peratus keluar mengundi tu tinggi, dia boleh menang. Peratus keluar mengundi bukan Melayu yang tinggi sebenarnya. Jadi, okey, kita ambil contoh. Abang Mat Sabu. Dia menang 50% di kawasan 50% Melayu. Pasal Melayu sana pecah. 50 pecah 2, matematik mudah dia 25 je persen. Tok Min dia pergi kepada 60. Dia takkan pergi kepada yang 80% Melayunya. Dia akan pergi kepada kawasan yang kecil. 60 pecah 2 tinggal 30. Ni matematik yang dululah sebelum PAS. Dia sekarang ni dia bergabung, bekerjasama dengan BN bagi menyelamatkan keadaan. Anwar pun macam tu juga, tapi dia tinggi sedikit lah, dia 70% Melayu, dan dia menang 3,000 undi je, tak sampai 4,000 undi. Lepas ni dia akan buat macam Amin lah, dia akan lari kepada 60 ataupun 50% undi Melayu. Jadi ke mana Anwar lari ni, kita akan pergi tengok Rafizi. Dia berani tak keluar daripada Pandan dan pergi follow Anwar. Di mana sahaja Anwar lari untuk bertanding. Kalau Rafizi berani keluar daripada Pandan lah. Kalau Rafizi stay Pandan pun dan Melayu bersatu, bergabung, kalah juga Rafizi. Mengikut matematik manusia pakcik lah kan. Kun fayakun Tuhan tu Allah punya lah. Jadi ini adalah video pendidikan bagi memahamkan anak-anak, adik-adik yang Muslim ni. Bersatulah wahai kaum muslimin. Okay. Kita ni kalau nak bercakap mengenai Abatasa, kita kena betul-betul menang atas tiket Muslim. Baru kita boleh bercakap. Kalau kita bergantung kan, mengharap kita ni menang kerana mengharapkan Muslim pecah, pecah 2 lah, pecah 3, macam mana kau nak mempertahankan Abatasa? Yeah. Kalau kau betul-betul menang, memang mutlak atas kerusi Melayu, pelampau Muslim sendiri pun kau boleh lawan, apatah lagi melawan pelampau kafir harbi ni. Jadi kalau kau nak tahu apakah penjelasannya, kau klik link dekat bio TT ataupun dekat profile FB ni ya.